Now saya tunjuk. Okey. Kepentingan takaful. Maksudnya priority. Mana yang lebih penting? So di dalam takaful, okey. Di dalam takaful, yang pertama, yang terpenting lah, saya advise yang terpenting ialah income protection ataupun pelan pengganti gaji. Okey. Bahasa mudahnya dalam takaful ini adalah pampasan 43 penyakit kritikal atau TPD. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, kepentingannya ialah hibah. Dan yang ketiga, baru medical card. Okay. Now saya tunjuk. Kenapa medical card ni letak yang ketiga? Sebab hari ni kalaulah Cik Apan bekerja sendiri. Tak ada coverage dari company sebab you berniaga sendiri kan. Alright. Dalam masa yang sama, you pun tak ada personal protection. Tak ada personal medical card. Then one day you diuji dengan sakit, saya nak tanya you boleh dapatkan rawatan ke tidak? Masih boleh betul? Pergi mana? So you mesti lagi boleh pergi hospital government. Sedangkan kat luar sana ramai je yang tak ada medical card. Ramai je yang tak ada coverage dari company. Tapi bila sakit boleh je dapat rawatan. Pergi government lah. So isu lambat ke, isu servis ke, itu perkara, orang kata perkara dah nombor 2 lah. Kan? Sebab yang paling penting point dia bila kita sakit, kita boleh dapatkan rawatan. Okay? That's why maksudnya kenapa kita letakkan ini yang ketiga. Sebab kalau you tak ada medical card sekalipun, you still lagi ada option untuk dapatkan rawatan. Okay. So now saya nak terangkan kenapa income protection atau pelan pengganti gaji adalah yang terpenting. Sebab hari ni kita yang pergi kerja. Okay, ulang-alik pergi kerja cari rezeki. Bawa balik untuk family. Untuk bayar kita punya expenses. Untuk kita simpan. Tapi what if kalau kita dah tak boleh bekerja? So, apa kita punya backup plan? Macam saya cakap awal tadi, kalau you mengharapkan simpanan di dalam bank, SB atau tabung haji yang you dah develop tu, yang you dah simpan tu, berapa bulan ataupun berapa tahun boleh bertahan? Contoh, you punya expenses setiap bulan 3,000. So setahun 36,000. Kalau saving you ada 40,000, contoh saving you ada 40,000, plus minus you boleh bertahan setahun. Tapi apa yang akan berlaku selepas itu? What if terjadi macam tu? Macam mana you nak survive you punya life? Okay? That's why kita kata ini yang terpenting. Papasan critical illness ataupun papasan hilang upaya kekal. Sebab apa? Sebab orang kata expenses sedia ada tetap kena bayar. Bila kita kena critical illness, bila kita kena hilang upaya kekal, adakah bank cakap dekat kita, okey tak apa. Okey, loan tak payah-bayar, credit card tak payah-bayar, kereta tak payah-bayar. Tak kan? Kita tetap kena bayar. That's why kalau you menggunakan simpanan you tadi, expenses you 3,000 sebulan, 36,000 setahun, you ada simpanan 40,000, so boleh bertahan almost 1 year only. Betul? Sebab you tak ada buat backup plan, you tak ada buat pelan pengganti gaji. Yang kedua pula, hibah. Kenapa hibah ni penting? Sebab bila you memiliki hibah, iaitu pampasan kematian, pampasan kematian ni bukannya kisah kita ni muda ke, kita ni kanak-kanak ke, kita ni orang kata apa, orang tua ke, so mati tu pasti. So bila kita meninggal, kita bukan sekadar meninggalkan kita punya family, tapi kita juga meninggalkan hutang-hutang yang perlu diselesaikan. Hari ni kita sihat, boleh bekerja, ada gaji, ada income, kita boleh bekerja. Boleh settlekan hutang-hutang tadi tu, hutang-hutang bank tadi tu, hutang-hutang dengan orang. Betul tak? Okey. Tapi what if? Okey, kalau kita tidak membuat persediaan, okey, macam mana dengan kita punya hutang? So that hibah ni fungsi dia adalah untuk kita selesaikan kita punya hutang. Hutang-hutang piutang. Kalau masih ada, jadi kita tinggalkan hibah kepada waris, bolehlah waris guna sebahagian daripada duit ni untuk bantu kita selesaikan kita punya hutang. Yang kedua, tadi saya cakap awal, bila kita meninggal, kita bawa 3 benda je, harta semua tak bawa. Hutang tak bawa, harta pun tak bawa. Okey, so apa fungsi hibah ni tadi? Fungsi hibah ni tadi, salah satunya ialah untuk tebus faraid. Contohnya you meninggal, okey, you ada harta. Okey, harta ni perlu dibahagi-bahagikan mengikut faraid. Okey, contohnya rumah. Okey, 1/8, 1/6 bahagian. Okey, dalam faraid lah kan. So kalau rumah, macam mana kita nak pecahkan rumah tu? Okey, dapur bahagian ayah, pos bahagian mak. Tak boleh lah kan. Jadi kita boleh gunakan duit hibah ni tadi untuk tebus faraid. Bayar bahagian, okey, faraid ibu, faraid ayah. Ini contoh.
Dan seterusnya apa? Untuk teruskan kelangsungan hidup. Jadi tidaklah kita tinggalkan mereka dalam keadaan hutang piutang, terkontang-kanting. Jadi ada something yang kita tinggalkan. So daripada sini, okay, income protection, hibah dan medical card. So berapa yang kita perlukan untuk income protection? Kat sini sekurang-kurangnya 5 kali kita punya annual income. Tadi Cik Zafran, okay, gaji RM5,000 sebulan, setahun RM60,000. So dekat sini sekurang-kurangnya Cik Zafran kena prepare RM, okay, 5 kali RM60,000, RM300,000 untuk pampasan sakit kritikal. Untuk hibah, berapa yang kita perlukan? Okey, untuk hibah, you kena prepare sekurangnya 10 kali annual income. So, kalau income you RM60,000 setahun, so maksudnya you kena prepare sekurang-kurangnya RM600,000. Okey? So, inilah keperluan sebenar Cik Zafran. So, now, kita kira. Cukup tak, okey, nak memenuhi keperluan you dengan you punya bajet. Okey, so saya akan buatkan quotation untuk Cik Zafran. Alright.